Weh, 4 kali Cikgu Anan. 5 kali. Cukup lah woi. Oh, boleh. 6 kali. 9 kali. Cukup lah kau ni. Cepat kau lah. 10 kali. 12 tahun dah. Okey, 16 kali. Dah 16 tahun dah sebagai seorang guru. 17 tahun dah berkhidmat sebagai seorang guru. Kamu dah tak lahir lagi dah ni. 18 kali. Dah lama dah. Okey, 20 kali. 20 tahun dah sebagai seorang guru. Dah 20 tahun jadi cikgu. Tapi nampak muda lagi kan? Baik kamu cakap ya. Adik cikgu ni 22 tahun. 22 kali sambut Hari Guru. Berapa tahun dah jadi cikgu? 23. Tepuklah sikit. 24 tahun sebagai seorang guru. 25 tahun. Dua orang. Okey, seterusnya 27 tahun sebagai seorang guru. 28 tahun. 28 kali sampai Hari Guru sebagai cikgu. 31 kali. 32 kali. 33 kali. Seterusnya Puan Guru Besar kita berapa? 37 tahun sebagai seorang guru. Okey semua.